tiga cara Allah Subhanahu Wa Taala memperkenankan doa hamba ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW menyebutkan ada tiga cara Allah Subhanahu Wa Taala memperkenankan doa hamba ini. Sama ada imma an tu'ajjala lahu da'watuhu, sama ada disegerakan doa ataupun diperkenankan doa si fulan tersebut, ataupun disimpankan sebagai pahala di akhirat kelak, ataupun dielakkan seseorang yang meminta tersebut daripada bala ataupun keburukan yang menimpa dia. Difahami daripada hadis ini bahawasanya tidak semua apa yang kita minta ni Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kita semisal ataupun seperti apa yang kita minta. Walaupun begitu, maka dia taklah bermaksud kita ni tak perlu berdoa ataupun kita tak perlu nak menadah tangan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa dia? Kerana doa tersebut adalah salah satu bentuk ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memiliki sekian, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak berikan sekian, bahkan digantikan pula dengan yang seumpama begitu, maka ketahuilah bahawasanya kita ini telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima keberuntungan yang sangat besar. Kerana tidak semua orang yang dikurniakan taufik untuk berdoa. Kerana berdoa itu sendiri adalah ibadat dan juga lubuk pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa tindakan kita sebagai seorang mukmin? Maka yang pertamanya adalah sentiasa tetap berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana doa itu adalah bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya adalah bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersangkalah Allah Taala akan berikan perkara yang kita minta ataupun yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Yang ketiganya adalah kita tetap sabar dan juga redha terhadap apa yang Allah Taala akan kurniakan kepada kita. Yang terakhir, saya nak bawa satu kalam ataupun saya nak bawa kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sedang hadir sekalian untuk kita hayati apa yang disebutkan oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Katanya, la yakun ta'akhkhuru amadil 'ata' ma'al ilhahi fi du'a mujiban ya'sika. Janganlah kerana lambatnya pemberian Allah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walhal kamu sering berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyebabkan kamu ni sentiasa berputus asa. Fahuwa dhamina laka al-ijabata. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menjaminkan penerimaan ataupun Allah Subhanahu Wa Taala telah menjamin sesuatu yang lebih baik kepada kamu, fima yakhtaruhu laka, pada perkara yang telah ditentukan ataupun yang telah dipilih oleh Allah kepada kamu, la fima takhtaruhu li nafsika, bukan pada perkara yang telah kamu pilih terhadap diri kamu. Wa fil waqtil ladzi, ini adalah penting, iaitu dan Allah Taala akan berikan wa fil waqtil ladzi yurid, pada waktu yang Allah Taala inginkan, la fil waqtil ladzi turid, bukan pada waktu yang kamu inginkan. Maka ada hikmah kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tangguhkan permintaan kita ataupun Allah Taala tangguhkan apa yang kita minta, kerana mungkin ada perkara yang lebih baik ataupun akan dikurniakan dengan sempurna dengan itu, ataupun akan disimpankan itu sebagai gudang akhirat. Maka kita mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan segala kebaikan yang ada di dalam bumi dan juga di akhirat kepada kita. Mudah-mudahan ini adalah sebagai gudang pahala dan juga ini adalah sebagai bentuk kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala.